So hi guys, hari ni kita nak buat crab rangoon. Wah, isi dia guys. Ni kau dapat makan ni buka puasa ni guys. Tak sabarnya. Jom kita buat. So, bahan-bahannya adalah cream cheese 500 gram. Seterusnya crab stick. And then kita ada juga spring onion ataupun daun bawang. And then kita ada wonton. Kita ada bawang putih, minyak bijan, dan kita ada juga black pepper untuk perasa. So jom guys, kita potong bahan-bahan itu tadi. So first thing first, kita potong dulu kita punya spring onion ataupun daun bawang ini untuk aroma dan rasa. Okay, so kalau tanpa daun bawang rasanya resepi crab rangoon ni takkan menjadi guys. So kita tambah daun bawang. Yes, ni one of the barang wajib. Seterusnya kita perlu masukkan bawang putih. Saya pun tak pasti kenapa saya potong, sedangkan saya ada manual mixer tu. Ya Allah, tapi tak apalah, kita boleh kongsikan. So make sure for guys yang tak ada blend kering tu, korang boleh gunakan pisau untuk memastikan bawang putih kita ni dipotong halus, sehalusnya. Dan seterusnya kita akan potong crab stick. Kalau boleh kita potong crab stick ni dadu ataupun sedikit halus. Okay, supaya kita make sure bila kita dah masukkan dalam wonton nanti, dia akan terus masak apabila dimasak nanti di dalam kuali. Okay, so jom kita campur semua bahan-bahan. So pertama sekali kita masukkan cream cheese 500 gram. Saya just ambil separuh je. Okay, and then selepas kita masukkan cream cheese, kita masukkan semua crab stick. So untuk saya beli satu paket yang 1 kilo tu, tapi saya buat separuh sahaja mengikut bekas yang anda mahukan. Dan then kita masukkan bawang putih, spring onion, daun bawang itu tadi. And then kita masukkan minyak bijan. And then kita masukkan sedikit mayonis untuk rasa. Kita masukkan MSG. Okay, and then selepas bahan-bahan semua dah diletak, kita gaul dan aduk sehingga rata. So kita tak nak nanti ada bahagian yang masin, ada bahagian yang tawar. So make sure you guys gaul sehingga rata. So selepas berapa ketika, kita masukkan black pepper untuk rasa sedikit kick dan spicy. Ok, nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. So bila dah gaul rata semua, ok, kalau anda nampak kita dah hampir siap. And then kita boleh start untuk balut dia dengan wonton. So let's go. Ok, inilah wonton. Make sure untuk kelembapan wonton anda kena sentiasa tutup dia supaya dia tidak kering. Ok, so letak sedikit air di setiap tepi ataupun bucu, and then di tengah. Ok, so ambil sedikit isi crab stick tadi. Ok, and then kita buat bentuk 3 segi. So basically kalau you guys nak buat yang actual bentuk crab rangoon tu, agak sukar sebab isi dia memang kena letak sikit. So macam saya, tangan saya memang tak sesuai nak letak isi sikit-sikit. So saya buat bentuk 3 segi. Asal bentuk asal wonton ni dapat ditutup, dah kira okey dah guys. Okay, so just bentuk 3 segi, and then letak sedikit air untuk make sure wonton tu melekat. Okay, and then kita tekan-tekan di setiap bucu-bucu dia. Okay, so kita ulang, kita repeat balik step yang pertama. Letak air di setiap kawasan, ambil sedikit isi crab stick tadi, bancuan kita tadi. Okay, so just keep ulang supaya kita dapat momentum dia yang betul. Okay, so bila dah dapat momentum, untuk yang keempat, yang kelima dah akan menjadi budar. So just tekan di setiap sudut, okay, supaya dia tidak bocor ataupun masuk angin.
kita letak ke tepi, and then kita ulang lagi proses yang sama sehingga semua wonton kita siap, and then banjuhan kita pun habis. Okay, so tengok, kita letak tutup di bahagian atas, tekan tepi kanan, and then kita tekan tepi kiri. So nampak mudah kan? Kalau bentuk tiga segi memang agak mudah bagi saya, dan saya prefer untuk buat bentuk tiga segi untuk saya punya crab rangoon. Ok, so momentum pun dah makin hebat. Ok, saya dah dapat rentak dia macam mana nak buat. Ok, so just saya ulang balik, make sure bahagian sudut semua basah untuk memudahkan kita melekatkan dan menyelesaikan bentuk tiga segi crab rangoon kita ini. Okay, ya, seronok buat guys, memang enjoy. Okay, kita ulang step yang sama. So basically saya tunjuk video ni untuk 5 hingga 6 biji wonton, just untuk tunjuk untuk anda fahami setiap proses bagaimana untuk buat crab rangoon ni. So harap dapat membantu untuk anda semua try resepi crab rangoon terbaru ni guys. Okay, just letak air. Okay, masukkan bancuan crab stick kita itu tadi. Okay, so bila berlebihan kita just buang balik ke dalam bancuhan. Okay, and then kita tutup. So mana yang tak cukup tu kita boleh tambah air. Make sure wonton kita tertutup dengan baik. Okay, nak dekat siap dah guys. Yes. So basically crab rangoon ni sesuai dimakan di waktu petang, ketika berbuka puasa, untuk kita boleh jadikan sebagai appetizer, ataupun breakfast kita boleh jadikan sebagai makanan breakfast. Amat menarik, ataupun di waktu petang, right? Memang sangat sedap, dan rasa minyak bijan, mayonis, and bawang dan daun bawang itu tadi, wow, memang sedap sangat dan amat sesuai untuk dimakan sebagai santapan seisi keluarga. So korang boleh try resepi saya ni, memang amat mudah. Cuma bahan dia nak kata mahal, affordable, sangat sesuai dibeli. Okay, so dah siap. Okay, so jom kita goreng guys. Kita hidupkan api dengan kuali saya yang hebat ni. Wow, 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 cantiknya lah. Hey. Okay, kita letakkan kuali. Ni kuali baru boleh baru guys. Dan kita masukkan sedikit minyak, bukan sedikit lah, lebih sedikit. Okay, and then kita masukkan semua crab rangoon kita yang telah kita corakkan tadi. Okay, and then make sure you guys kena alih sedikit cepat, ataupun make sure api kita boleh, kalau boleh kita perlahankan, jangan terlalu kuat. Macam saya ni macam agak panas sebab kulit wonton memang cepat masak guys. Yeah, so kalau boleh api tu jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar mungkin dah terlepas sebab kita buat terbesar. Angkat cepat-cepat, alih cepat-cepat dan angkat cepat-cepat, sebab kita kalau boleh nak dapat golden punya colour kan, golden brown. Kita tak nak sampai sedikit hangus. So kalau boleh angkat cepat-cepat. Yes, tapi kalau korang guna api yang kecil, dia takkan dapat warna macam ni. Dia akan dapat warna yang lebih cantik. Yeah. So jom kita angkat semua crab rangoon kita yang sudah masak dan sedia untuk dihidang. Let's go. Ni crab rangoon, jom kita try tengok dalam isi dia. Wow, sedap guys, makan dengan sos pedas-pedas memang layan. Selamat mencuba.